Hari ini adalah hari penguatkuasaan kerjasama di antara DBKL dengan Pejabat Tanah dan Galian PTG untuk mengalihkan pondok yang dijadikan tempat pengurusan pengutipan parkir haram. Kita ada satu lawatan bersama pada 4 Ogos yang mana PTG dan DBKL datang beri amaran kepada pengutip parkir itu. Mereka telah pun tanpa notis bagi 14 hari untuk robohkan pondok itu. Kalau tidak, DBKL dan PTG akan ambil tindakan. Pada 15 Ogos, kami datang bagi amaran kepada dia tak boleh kutip parkir lagi, tapi dia engkau malah pukul ahli MPP ya. Saya terima kasih kepada polis selepas insiden itu berlaku. Polis ada datang sini jaga untuk memastikan tak ada sesiapa pihak kutip parkir secara haram. Seluruh kawasan ini memang sesak sangat dan juga memang tak cukup parkir. Saya akan cadang DBKL tempat ini dijadikan tempat parkir untuk penduduk dekat OUG dan juga pengusaha pasar pagi ataupun peniaga. Dan juga mesti dapat persetujuan daripada PTG kerana ini adalah tanah di bawah kawalan PTG. Saya berharap cadangan ini akan diambil serius oleh pihak penguatkuasa tempatan.